Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Adham dan saya hari ini akan selaku host pada podcast kita kali ini. Jadi ini tetamu kita. Assalamualaikum. Kesalam. Sehat ah? Waalaikumsalam. Sihat, Okey. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri, nama, semester keberapa, dari kos mana, UiTM mana? Silakan. Hello, nama saya Hazrul Hakim bin Hazrin. Saya semester 3 sekarang. Dan saya daripada UiTM Puncak Perdana, Selangor. Kos apa? Sekarang saya kos pengurusan rekod daripada Fakulti Sains Maklumat. Fakulti Sains Maklumat. Yes, Oh, Puncak Perdana ada kos tu, apa fakulti tu? ada. Baru tahu. Jadi saya dengar awak daripada kelab ah. Yes, betul. Kelab apa tu? Saya daripada kelab IREC. Nama penuh dia Integration Record Community. Kelab ni sebenarnya khusus untuk pelajar pengurusan rekod lah. Jadi kau kat situ apa position kau? Macam apa jawatan kau kat situ? Aku dekat situ jawatan sebagai presiden. Presiden. Yes, presiden. Damn. Jadi apa peranan kau as presiden dalam kelab IREC ni sebenarnya? Hmm, Peranan aku dalam kelab ni sebagai presiden Mhm. mostly uh, jawatan tertinggi lah dalam kelab tu, Mhm. dan sebarang keputusan tu melalui akulah. Hmm. Tapi sebenarnya yang paling tinggi sebenarnya penasihat lah. Penasihat. Penasihat. Tu biasa lecturer lah. Biasa betul. Lecturer. Lecturer khusus yang mengajar tentang rekod. Oh, jadi bawah pada penasihat tu presiden lah, which is kau Betul. lah. Yes. Jadi IREC ni apa benda sebenarnya? Apa yang dia buat? Apa aktiviti dia? IREC sebenarnya kita ni buat program untuk pelajar-pelajar rekod khusus lah, untuk pelajar rekod. Tapi most of the time kita orang selalunya buat untuk semua pelajar juga. Untuk fakulti lain pun kita ada buat juga. Macam fakulti Vita. Vita, Vita, teater, dengan animasi. animasi tu Okey, semua. betul. Hmm, Tapi kita orang juga, biasanya kita orang akan buat program tu. Program tu ada dia punya khusus untuk assignment orang lah. Kadang-kadang macam Oh, contoh, okey, contoh. orang ada assignment SketchUp. SketchUp ni macam mana dia punya assignment tu, macam kita nak hasilkan bangunan archive, bangunan arkib lah. Arkib. Mm-mm. Arkib kan biasa untuk orang simpan benda-benda Betul. lama kan. Benda-benda Benda tu ada sejarah. orang belajar, jadi kita orang buat program tu untuk memudahkan orang lah untuk menggunakan apps SketchUp tu. Oh, SketchUp tak silap yang software 3D tu kan? Betul. Macam, guna juga ah. Uh, Betul. Sekarang ni orang memang kena guna benda tu untuk assignment tu, nak hasilkan 3D building tu kan. Diorang belajar sendiri ke? Diorang ajar ke apa ke? Betul, kita orang benda tu macam turun temurun. Turun-temurun Sebab tu kan. buat program, contoh macam program SketchUp tu, Mhm. untuk ajar orang guna apps SketchUp tu. Oh. Jadi IREC ni, apa maksud I, apa maksud REC? Okay, maksud I integration, Integration. R record, Mhm. record, C Mhm. community. So integration, 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 record, record, community. community. Yes. Okay. So jadi apa pendapat engkau, IREC ni boleh bantu macam student-student dalam kemahiran macam digital? Kemahiran digital. Hmm. Mostly kita biasa macam kelab-kelab persatuan lain juga. Kita buat program lah. Program yang memang akan membantu orang ke arah digital lah sekarang kan. Penting kan digital punya kemahiran untuk masuk kerja dan sebagainya lah. Selalu aktiviti ni buat face to face ke online ke? Hmm, Aktiviti tu kita orang bergantung. Kalau dana banyak, dapat pada SCP banyak, InsyaAllah boleh buat program tu fizikal. Tapi biasanya
most program kita orang boleh dapat buat physical lah, face to face. Physical. Macam online tu ada certain je kita orang ada yang buat. Selalu fizikal dekat mana? Dekat Puncak Belanda juga ke ataupun Cawangan Selangor ke? Oh, biasa program fizikal ni kita orang buat dekat Puncak Perdana lah. Memang buat kat situ je lah, senang. Faham? Tapi ada je kadang-kadang kita orang buat program luar yang melibatkan, contoh baru-baru ni kita orang baru je lepas program Rumah Anak Yatim. Rumah Anak Yatim? Oh, charity lah. Charity, yang buat program charity bantu semua. Jadi kalau macam contoh duit kan ataupun sponsor, dana ke apa kan, korang biasa kumpul duit sendiri ataupun kan tadi ada dekat HCP kan cakap pasal HCP. Macam penasihat ke HCP ke sebenarnya student, duit daripada student. Oh, kalau pasal dana tu, Aha. mula-mula yang mainnya kita orang first akan minta daripada HCP lah. Yang second, kita orang akan buat kutipan daripada lecturer. Pada lecturer, pada staff dan sebagainya. Staff? Tapi staff. Staff ni? Kalau dia orang nak bagi sumbangan. Tapi kalau student tu jarang lah. Tapi macam ada je setengah program kita orang macam minta student bagi sumbangan. Sedikit lah. Sebab sebenarnya IREC ni ahli dia untuk satu semua lah. Cawangan tu? Tak. Semua pelajar record lah senang cerita. Oh. Ahli dia bukannya ahli yang jawatan kuasa saja, tapi semua pelajar yang pelajar record. Semua pelajar kos record tu. Yes. Apa nama dia record apa? Kos dia nama? IREC. IREC. Kos pengurusan record. Bahasa Inggeris apa? Record management. Faham. So baju ni memang ada ke? Memang semua student tu kena beli? Student record management kena beli? Tak, baju ni kalau macam aku MT Majlis Tertinggi wajib dah beli. Macam baju ni lah. Tapi yang lain, tapi kita orang open je. Kalau kita orang buat jualan, buat kutipan, siapa nak beli, kita orang biasanya ada baju corporate, jaket dengan baju jersey. Faham. Macam mana, apa yang membuatkan kau menarik ataupun macam minat nak jadi presiden? IREC ni? Sebenarnya aku tak minat pun nak jadi presiden. Tak minat. Tapi Allah Akbar. Tapi sebab jawatan ni, dia pemilihan presiden, dia bermula dengan diorang akan random, diorang akan share Google Form. So nanti bagi tahulah pasal ini nak pilih presiden. Voting lah. Voting. Oh, faham. Dia akan pilih presiden, semua majlis tertinggi lah. Majlis tertinggi ni akan di-voting oleh pelajar-pelajar record. Berapa kan orang ahli IREC? Kalau ahli jawatan kuasa ada 51, termasuk MT. 51? AJK semua termasuk MT semua 51? Uish, ramai Boleh lah kan? Boleh lah. Sebab kelab lain dia punya MT dia ramai. Oh iya. Yang IREC dia kurang sikit lah. Kurang sikit. So banyak lah juga kelab dekat Puncak Belanda sebenarnya. Banyak tapi tak adalah sebanyak Puncak Alam ke. Sebab kita ada dua fakulti je. Satu sebab IM, Sains Maklumat, dia ada 4 je kos. 4 je? 4 je. Library Management, Record Management, Sistem, last sekali Content. So jadi sebenarnya siapa intake kepada apa nama tu, management record management ni, so dia automatic dia dalam club lah. Yes, betul. Semua sama juga macam kos-kos lain. Dia punya ahli tu pelajar tu sendiri. Ada berapa lecturer yang organize ataupun lecturer record management? Macam kelab IREC ada satu je penasihat. Oh, memang satu je? Seorang je. Dan yang seorang tu daripada dulu ke ataupun dia memang penasihat tu dia kekal daripada dulu sampai sekarang ke, ataupun lecturer tu tukar-tukar setiap ni
Dia bergantung kepada lecturer tu punya sendirilah. Kalau dia nak stay lama, dia boleh stay lama. Sebab macam sebelum ni dah tukar penasihat. Sebab penasihat sebelum ni dia lama, berapa tahun, 10 tahun dah dengan 10 kelab pun tahun. dia. Jadi penasihat. Okey, jadi kita akan berehat dulu sambil minum kopi daripada Eco Grinder. Boleh rasa, boleh ambil, boleh ambil. Kita akan rehat dulu dengan bersama air yang tersedap ini daripada sponsor kami iaitu kopi dan juga beg yang tercantik ini daripada Amy Craft. Jadi kita akan rehat sebentar. Assalamualaikum. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya berada di Coffee Cafe Eco Grinder. Jadi hari ini saya nak tahulah macam mana rating drinks yang ada dekat Coffee. Jom kita tanya customer yang berada dekat sini, okey? Tanya ni, customer ni, tanya. Hai bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Awak cik, jangan angkat sangat. Jadi saya nak tanya, abang minum air apa bang? Saya minum air soda. So rasa dia macam mana bang? Ya. Rasa dia air freeze. Air free rasa creamy soda yang biru. Creamy soda. So abang rate berapa? Saya rate 8 per 10, 9 per 10. Tambahlah 10 per 10. 10, 11 per 10. Okay, so kita tanya next customer pula. Kawan dia. Bang. Hei, kenapa ni? Dekat sangat. Abang minum air apa? Ni sebenarnya air orang. Saya ambil. Saya rasa ni jasmine tea lah. Dia tulis apa tu? JT. JT. So apa maksud JT? JNT. So abang rasa air ni sedap tak? Sedap. So abang bagi rate berapa air ni bang? Saya bagi dekat sangat. Sebabkan ni air orang, saya bagi 10 per 10. 10, okay. Kita tanya kawan abang ni seorang lagi pula. Okay. Apa benda ni? Abang minum air apa bang? Saya minum ni nama dia buttercream latte. Particular latte. Sedap tak bang? Sedap. Rasa dia macam mana bang? Kalau korang rasa latte tu dia macam susu-susu sikit. Latte susu kan? Dia rasa susu lah. Yang dekat sangat. So abang rate berapa per 10 bang? Yang ni saya amat suka. Saya bagi dia rate 10 per 10. Itu dia daripada review pada customer Kufi kita. Jadi siapa-siapa yang nak try sendiri, sebab saya tengok pun dari dia memang menyelerakan. Jadi korang kena try sendiri dekat Kufi Eco Grinder. Jadi kita kembali lagi di segmen kali ini. Ya, anda okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bil khair. Jadi saya nak tanya lagi satu soalan lah. Jadi apa sebenarnya latest program yang IRAC buat? Latest dan berikutnya. Nak tahu juga. Berikutnya, okay. Program paling latest IRAC dah buat adalah program charity yang anak yatim tu. Program tu kita orang buat dekat Sungai Buloh je. Sungai Buloh. Sungai Buloh kat mana? Sungai Buloh dekat dengan Keep Mall tu. Kat Kimos. Sebab itu kita ada dapat satu assignment gak. PSY. Kita orang kena buat charity gak ah. Macam kena buat kerja amal lah. Nak contact rumah anak yatim tapi tak dapat. Sebab dia busy kan. Korang kontak yang mana? Apa tak nama dia? Rumah anak yatim Teratak tak silap. Teratak. Okay. Yang kita orang punya rumah anak yatim Ashura. Amal Ashura. Oh yang rumah besar. Oh korang dapat Dapat. Rumah dia lawa. Oh lawa. Ada berapa biji kereta rumah tu? Ya. Yeah. Berapa orang trip pergi sana? Oh
semua total AJK dalam 33. Naik ni lah, naik van lah. Naik bas lah. Ui, bas tak dapat. Tak dapat bas? Tak dapat. Susah lah. Sebab masa tu Minyak dah naik kan, minyak dah naik. Tak, masa tu ni ada program sulam juga. Sulam. Sulam. Sulam tu daripada kelab mana pula? Sulam kan program setiap sem untuk certain subject. Hah? Ada? Ada Program sulam? program sulam. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tapi yang ni, yang program sulam ni, yang aku dengar daripada yang subjek ambil ni PBSM. Persatuan balik setiap minggu? Bukan. Oh, bukan. Bulan Sabit Merah. Badan uniform lah. Oh, jadi itu latest program lah. Pergi rumah anak yatim tu. Jadi kau buat apa kat rumah anak yatim tu? Terus kita orang buat game je banyak dengan budak-budak kan. Game. Sebab total umur pun start pada 3 tahun. 3 tahun. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil sampai 18. Tapi yang 18 tak ada lah. Sebab yang main budak-budak Paling besar apa? Paling besar 18. Tapi rasanya diorang tak keluar kot. Diorang macam yang 18 besar-besar ni tolong masak rasanya. Tolong masak? Kan sebab Dia orang tolong masak? diorang tolong masak. Sebab biasa kan macam kita datang macam makanan tu dah standby kan. Tapi ini pihak charity care tu dia boleh tolong masakkan. So, kita jadi bagi. kita datang dia orang bagi makan? Ya, betul. Tapi sarapan tu order luar. Bila sampai tu kita dah standby duit bagi diorang beli bahan, beli masakan semua. Oh, korang order lah? Kat sana berapa orang anak yatim? Total anak yatim diorang tak ingat lah. Tak ingat? Lebih 50 ada? Ya, ada lebih. Sebab Lebih, diorang ada 2 rumah. 2 rumah? Rumah dia orang besar mana? Oh, besar juga lah. Sebab diorang start pada corner lot. Lepas tu dia sambung sebelahnya. Oh, 2 rumah? 2 rumah. Oh, ingatkan rumah macam asrama ke apa ni? Yang rumah biasa lah? Rumah macam ni. Rumah macam ni cuma dia 2? dia 2. Dia dinding pecah ke apa? Ya tak adalah. Dia macam ni dia ada asing lah. Ada apa? Partition apa? Sini lelaki, sana perempuan? Macam tu? Lebih kurang lah. Oh, macam tu? Sebab diorang masa kita orang mula-mula buat program tu kena set up. Kita orang set up, pasang lagu semua macam lagu rap kan. Lepas tu dia punya tu datang. Dia punya tuan je lah. Penjaga Penjaga dia datang. Boleh tak kita pasang nasyid? Jadi tak boleh pasang rap lah kat rumah anak yatim? Tak boleh. Untuk kita influencekan budak-budak tu kepada arah yang benar lah. Sebab budak-budak tu totally semua pakai kopiah. Yang lelaki. Oh, iya ke? Jadi kat sana macam mana dia orang punya ni? Rutin harian dia orang? Oh, rutin harian diorang memang ada schedule schedule yang diorang kena ikut. Macam solat Zohor kan. Diorang memang kena, kita orang patutnya program tu habis pukul 2. Tapi penjaga tu minta sampai 12.30 aja. Sebab diorang nak uruskan budak-budak tu solat berjemaah apa semua. Oh, muat ke 50 orang tu? Tak pasti tu lah. Sebab diorang 2 rumah kan. So mungkin muat lah. Sebab masa kita orang sampai tu, kita orang set up yang daripada rumah sebelah datang. Beratur datang rumah sebelah untuk join program tu. Jadi kan, apa benda yang paling kau ingat sekali masa program tu berlangsung? Paling ingat Pasal budak ke, ada benda yang geli hati ke, perangai setiap orang macam mana ke? Paling ingat budak-budak ni, diorang macam budak biasa. Tak macam sedih ke apa ke. Diorang macam happy je macam budak-budak biasa. Sebab diorang main ke, diorang bergurau dengan diorang sesama diorang semua. Yang penting diorang memang enjoy lah dengan game tu. Yang game kita orang buat lah. Diorang ni ya, kalau diorang nak bersukan, diorang ada tempat diorang. Sebab diorang kat rumah kan. Ke memang diorang petang-petang memang main kat dalam rumah tu ke? Tu tak pasti. Tak pasti. Sebab kita orang start program pagi sampai tengah hari je. Petang tu tak ada sampai petang lah. Macam mana, banyak lelaki ke banyak perempuan? Memang ramai perempuan. Perempuan Lelaki tak main. Dia semua anak yatim ke atau ada anak senaf? Ada anak macam anak yatim ke memang semua anak yatim? Biasa rumah, sebab pengalaman aku kan,
pergi mat ayat yatim ni biasa ada juga anak asnaf, anak zakat semua. Kalau ikutkan sebenarnya mungkin diorang campur. Sebab kat signboard diorang, diorang tulis ada anak yatim, asnaf apa semua. Oh. So, mungkin ada yang asnaf, ada yang bukan anak yatim pun. Apa ni masa korang plan nak pergi buat charity tu kan? Berapa minggu sebelum yang kau contact dia punya tu penjaga tu? Sebulan. Sebulan Sebulan sebelum program tu kita dah siap. Sebulan ataupun 3 minggu lah. 3 minggu atau sebelum. Sebulan sebelum. Iya. Bila tu program tu? Program tu baru je kita orang buat hari Sabtu lepas. Oh ya ke? Memang betul-betul itu memang last program lah untuk IREC. Untuk semester ni lah. Semester ni. Sebab aku sem ni nak buat anak yatim tu busy, anak yatim tu busy, ni sini busy. Nampak orang Malaysia ni suka membantu kan, waras rezeki, betul tak? Jadi macam mana best? Okey lah pengalaman kat rumah anak yatim tu. Alhamdulillah best. Sebab kalau ikutkan pada semester lepas pun ada juga pergi rumah anak yatim. Maksudnya yang ini lagi terkawal lah. Anak dia lagi apa orang kata? Lagi enjoy, lagi follow games. Berbanding macam yang sebelum ni dia susah sikit. Sebelum ni buat kat KL. KL kat mana? Kat Titi Wangsa. Titi Wangsa. Tahu Museum Titi Wangsa tu? Okey. Dia betul-betul yang lalu perumahan tu. Sebelah kan dia ada sebelah tengah perumahan. Situ ada punya tu. Situ kawasan perumahan juga Perumahan juga. Tak biasa mak yatim ni perumahan kan. Oh jadi program yang latest ni anak yatim lah. Betul. Lagi selain program yang selain anak yatim ada yang Selain program anak yatim, kita ada program setiap. Silakan. Selain program anak yatim, kita ada program wajib setiap SEM. Macam untuk record, kita dipanggil Reborn lah. Reborn. The program tu, kita nak merapatkan Ukuah. ukuah pelajar dengan diorang punya apa? Penasihat akademik. Sebab penasihat akademik, lecturer. Sebab kan penasihat akademik ni kan bukanlah tempat tapi macam pelajar sering nak tanya apa-apa betul. akademik apa semua. Betul. So program tu diadakan khusus untuk tu lah. Dan tapi semester ni kita special sikit. Kita gabungkan dengan sukan record. Sukan? Ada Ada? Apa nama dia? Sport management. Tak, kita panggil Gorex. Apa Rex? Gorex. Go Rex. Go. Dia panggil Reborn X Gorex. Jadi sebelum Reborn tu kita buat sukan. Oh tu memang wajib setiap SEM Sepatutnya setiap SEM, tapi dia bergantung kepada ni lah, macam kata dana apa semua. Tapi yang wajib Reborn. Kalau yang macam sukan tu, macam semester ni ada, semester lepas tak ada. 2 semester lepas tak ada. Itu sebab apa? Sebab tak cukup dana. Dana lah basically. Ni macam semester ni ada dah Reborn tu. Dah buat dah. Reborn kita akan buat awal. Macam kalau kat Creative Motion Design, kita panggil AGM. Annual Grand Meeting. Kita pun ada meeting kita orang, tapi itu untuk apa orang panggil? Ahli jabatan kuasa lah. Kita tahu siapa presiden, siapa ahli jabatan kuasa itu, ini. Itu kalau dalam course Creative Motion Design lah kat Puncak Alam. Jadi sepanjang kau jadi presiden ni kan, apa cabaran kau paling besar lah? Cabaran paling besar menjadi presiden IREC ni? Cabaran paling besar. Cabaran paling besar setakat ni bila urus program. Tapi program tu secara direct bukan aku yang handle. Sebab kita ada ketua program kan. Jadi biasanya ketua program yang handle dia punya budak-budak dia. So kita orang just ni je bagi arahan dekat dia punya, kita orang punya KP nak buat macam mana. Tapi memang mostly kalau program tu kita memang bagi je ketua program handle. Sebab kita pun dah tujukan orang yang jadi KP ni memang orang yang ada pengalaman lah.
selalunya kan kalau program-program ni selalu idea daripada student ke memang lecturer yang suruh? Biasanya memang daripada student. Student. Ha. Jadi kan contoh kalau aku join kan, aku nak buat satu program. Jadi aku mohon sekarang. Jadi berapa lama aku punya program tu nak approve? Oh. Untuk dapat approve Ha, mungkin 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Pastikan macam kan kita ada tarikh yang kita nak buat bila program tu kan. Pastikan tarikh tu 2 minggu sebelum tu kita dah hantar surat ke HCP nak minta dia approve tu semua. Berapa stage dia kena hadap tu? Mula-mula sebelum kita nak buat program tu kita bincang kan. Macam contoh Adham nak buat program tu kan. Jadi kita akan Adam mesti dah ada idea nak buat kan. Jadi kita akan tujukan Adam sebagai KP. Ketua program. Jadi Adam tinggal buat kertas kerja dan semua. Jadi kita orang akan handlekan untuk bagi ke HCP, untuk HCP luluskan, untuk dapatkan peruntukan. Jadi kalau itu daripada idea aku kan, aku ketua program. Jadi masa program tu berlangsung aku adalah ketua macam tu? Yes, betul. Oh. Pilih anak buah, engkau yang pilih. Kau nak siapa. Jadi yang tolong luluskan apa semua ni AJK lah, AJK dengan presiden. Macam contoh KP dia macam MT dalam program, dia hanya memberi nasihat saja. Ataupun contoh KP nak tanya pendapat, contoh pendapat tu kita orang pun tak boleh nak bagi opinion juga. Kita orang akan bagi tanya kepada penasihat lah. Apa-apa pun program tu kita orang akan tanya penasihat. Sesuai ke, tak sesuai ke. Pernah ke kena reject? Pernah. Berapa kali? Banyak kali? Banyak kali. Mesti sebab kita orang punya penasihat ni penasihat bagus. Tapi itulah sayangnya sampai SEM ni je penasihatnya. Apa SEM depan ni lain lah. Lecturer lain lah. Jadi apa program paling best sebenarnya? Program paling best? Bagi aku lah Ribbon dengan Gorex. Sebab program tu bila buat macam kau akan kenal lagi kau punya junior, kau punya senior. Yang penting senior lah. Sebab kau akan nak rujuk kan. Contoh certain assignment yang macam susah gila kan. Yelah betul lah. Kau nak rujuk senior tu. Nak tanya pasal FYP kan? Betul. Korang ada berapa SEM lah? Kalau ikutkan, kalau start daripada awal kalau contoh daripada STPM lah, diorang akan start pada SEM 1 sampai SEM 6 intern. Oh, dia terus exit lah. So kalau penerapan dia boleh terus SEM 2? Oh, kalau penerapan yang daripada yang bukan daripada library apa maksudnya? Library management. Oh yeah. Kalau bukan library management, dia panggil library je. bagus tu. Diorang yang khusus lah daripada IM diploma dia, diorang dapat kad 3 SEM. 2 SEM, dapat kad 2 SEM. So diorang start SEM ketiga. SEM 3? So banyak lah diorang kad. 3, 4. So 4 SEM lah. 4 SEM. So 3 bulan je dia 3 SEM je dia orang 3 SEM dekat fakulti. Lepas tu 1 SEM lagi intern. Intern habis. Macam kita orang 4 SEM. 6 lah senang cerita 6. Cuma 4 SEM ni dalam fakulti belajar. 2 SEM kita orang intern. 2 SEM setahun ke? Setahun. Tapi kalau untuk penerapan macam contoh daripada fakulti FSSR kan, seni reka, diorang ada kalau siapa masuk Creative Motion, diorang boleh PC. Foto kredit banyak jugalah. Tapi kalau daripada macam Vita, macam biasa lah, diorang just potong koko je lah. Macam kalau grafik dia dapat potong 1 SEM kalau siapa-siapa daripada grafik. 1 SEM 1 SEM. Foto pun sama, tapi kalau Creative Motion dia SEM dia ada ni kan 4 SEM je dekat fakulti, jadi dia mungkin potong kredit je lah kot. Kredit tu. Sebab Creative Motion ni tak ada diploma. Jadi diorang untuk tak nak pendekkan lagi sangat SEM, diorang potong subjek je lah. Yelah, sebab aku pun asal bukannya IM, diploma. Apa tu? Information Management. Aku asal daripada Office Management. Fakulti sama juga lah. Fakulti lain.
Fakulti lain? FBM? Business Management? Business. UiTM jugalah. UiTM juga. Ucap perdana. UiTM Dungun. Yang Ganu? inform office management tu Ganu. Oh. Kau duduk mana? Aku duduk Sepang. Sepang? Sepang Selangor. Sepang dalam lagi sikit apa? Dalam sikit Bandar Serenia. Oh, Bandar Serena tu jauh tu. Jauh dengan BSP kan. Jauh dengan Bandar Serenia. Bandar Seri Putra. Oh, jauh. Jauh. Jauh sikit lah. KLIA dekat KLIA. Dekat. Dekat lah. Aduh, nak pergi France dekat je lah kan. Bukan nak dekat. Kalau sebab aku bawa kereta kat Puncak Perdana. Kalau contoh ada member aku yang nak balik Sarawak ke Sabah, aku boleh tumpangkan. Pergi ke rumah ha. Tak adalah pergi KLIA lah. KLIA. Oh, okey lah. Jadi itulah beberapa soalan yang aku minat nak tahu lah pasal Iraq ni. Jadi kita akan berehat sekali lagi untuk segmen yang seterusnya. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Bersama Kufi dan Aimi Craft. Alright, kita kembali yang segmen yang terakhir. Alright Ngam sorry. masih berbisa guys. Jadi soalan seterusnya, setakat ni Kelab Iraq ada berapa orang dan berapa ahli jawatan kuasa yang ada dan apa nama setiap ahli jawatan kuasa tu? Silakan Hakim. Okay. IRAT ada 51 orang ahli jawatan kuasa. Yo. Dan termasuklah MT dan biro-biro yang ada lah. Okay. MT ada 6 orang. 6 orang. Ada Presiden, saya lah. Okay. Naib Presiden, Setiausaha, Naib Setiausaha, Bendahari. Bendahari, Ah. Naib Bendahari. Oh, Untuk Naib Bendahari. Okay. untuk setiap biro pula kita ada lebih kurang 6 ke 5 biro lah. Kita ada iMedia, iActive, iFounder, iCare dan iAcademic. Academic. I. Integration. Interesting, semua boleh. Oh wow. So, iActive. Apa tu? Sukan iActive? iActive, yes. Basically dia merujuk kepada kesukanan lah. Kesukanan. Kalau iCare, apa? iCare, Kebajikan pelajar. Kebajikan pelajar, kebajikan program. Lepas tu I apa? iAcademic. Academic apa? Akademik Academic pelajar. tak ni sangat pun. Sebabnya Tak ada function? tak ada function sangat pun sebab bila kita buat program, semua tu kita campur je. Semua Kita kira program. semua macam function lah satu sama lain. Jadi bantu-bantu lah. Yang penting semua AJK dapat merasa handle program. Handle program. Betul. So 51 orang. Kau sebagai presiden, kalau contoh meeting kan, InsyaAllah lah boleh ingat 51 orang tu. Tak, insyaAllah ingat nama tu tak lah. Tapi muka tahu lah. Muka ingat. Kita motion ada berapa orang? 7. Bukan, satu kelab. Tak. 90. 90. Oh, 90. Kita ada 90. Ramai juga ya. Oh, sebab ni kelas untuk SEM 1 kita orang ada 2 kelas. Satu batch tu ada 2 kelas. So kelas A dengan B. Tapi kalau macam SEM 2, SEM 3, SEM 4, kita orang setiap batch ada satu je. Oh, macam tu Average kalau dalam satu kelas, kelas kita orang 27 orang. Ada yang 20, ada yang belas-belas. Macam yang SEM 1 tak tahu satu kelas berapa orang. Tapi korang balance lah lelaki perempuan. Tak juga. Mostly ramai kepada perempuan lah. Perempuan lah. Macam kalau kita orang 10 10 10 lelaki, 17 perempuan. Oh.
Tapi still ramai juga lah. Boleh lah lelaki tu. Boleh lah. Kita Kalau buat pun grup tu boleh. macam kita Kita orang program kita orang yang buat sukan reka, ah, apa ni? Apa lagi program kita buat? Solat sekarang Bukan, motion. FIP doa hajat. Doa hajat. Solat hajat. Doa hajat. Apa mah? Raya. Motion video raya. Korang ada juga raya? Kita orang ada. Kita orang buat. Itu kita orang macam. Sebab lepas habis raya tu kan masukkan semester kan. Lepas tu kita orang sekali je dengan ribbon. Jadi tema raya, tema ribbon tu pakai baju raya. Nice idea. Okay. Baiklah. Cuba ada tak macam satu program ni dia bagi impact kepada semua ahli kelab tu? Impact pada ahli Dia semua macam kelab. dia punya dia terkesan lah kepada beri impact yang bagus lah, impact yang positif lah kepada semua ahli kelab. Biasa memang program kita buat memang bagi impact dan juga achievement. Sijil lah, bagi sijil. Setiap program ada sijil lah. Tengok juga macam kalau macam program wajib tu macam ribbon tu tak ada lah. Macam program yang kita panggil orang luar bagi ceramah, bagi talk. Contoh pasal AI. Pasal AI kita minta dia buat talk apa semua, macam bagi knowledge apa semua. Maksudnya nanti kita akan sediakan sijil lah. Macam sijil tu kita boleh buat tambahan untuk resume untuk orang yang join. Ni tak kira lah siapa yang join AJK ke. Ini sukarela lah, siapa nak join Sukarela, boleh. siapa nak join boleh. Ini Okay. pun memang antara program yang setiap persatuan buat untuk macam tambah setiap pelajar tu punya sijil lah, punya achievement. Kan sebab bila kita masuk kerja kan, nak bagi resume tu, dia bukan tengok kita punya akademik saja kan, nak tengok kita punya apa yang kita join dalam universiti. Jadi aktif jugalah budak-budak RX ni, dekat management ni Yes, betul. Hmm. Sebab rekod ni busy juga dengan assignment kan. Jadi diorang kadang-kadang kalau masa terluang tu, diorang join program-program yang kita orang buat lah. Ada tak program korang yang dapat merit? Program kita of course dapat merit. Dapat? Setiap program ada merit? Betul. Wow. 0.25 lah. 0.25. Dia kalau program yang college dia kan dapat 0.7 kan. 0.7. Korang setiap program tu ada merit? Betul. Wow, nice. Walaupun program macam program ribbon macam tu, tapi dalam program ribbon tu kita ada buat penyampaian hadiah apa semua kan. Penyampaian hadiah contoh? Penyampaian hadiah pelajar terbaik untuk setiap subjek. Setiap subjek ada anugerah? Ada. Yang untuk subjek core je lah. Okay. Kalau macam subjek CTU tu tak ada lah. Satu kredit apa Third language tak ada lah macam subjek core. Boleh tak bagi contoh nama 3 core subjek apa-apa yang dekat management 3? Kalau untuk semester 2 macam semester 3 dia ada IMR 511 Theological Management. Maksudnya teori pasal pengurusan lah. Bukan. Theological ni basically pasal agama. Theological pasal agama? Macam contoh pengurusan masjid. Kita belajar pasal macam mana masjid tu uruskan dia punya rekod-rekod. Kita tak belajar pasal Islam saja. Kita belajar pasal Kristian, pasal Buddha dan macam-macam lah agama. Yelah, sebab Malaysia ni orang kata multi-culture kan. Multi-culture. Lagi subjek kedua? Subjek kedua ada IMR 512 File Planning dan Appraisal Plan. Itu memang antara subjek core yang susah lah. Subjek ni ada final exam. Yang ni ada final? Yang ni ada final. Ini menulis lah? Yes, kena menulis. Dan assignment dia berat juga. Tapi okay, Alhamdulillah. Subjek tu tinggal final exam je lah. Fokus pada final je lah. Yes. And the last one? Last one. IMR 462
Ini yang pasal SketchUp tadi tu. Macam setiap pelajar tu kan, dia orang kena buat model 3D tapi dalam ni je lah, SketchUp je lah. Tapi dia pakai dua apps, dua website. Software. Software ke? Satu SketchUp, satu lagi Homestyler. Homestyler apa ya? Homestyler tu dia macam spesifiknya untuk dalaman. Macam interior? Interior. Apa subjek yang paling fun sekali dekat course record management? Paling fun Paling fun, paling seronok lah. Paling seronok. Ke semua sama susah ya? So, kalikan semua susah lah. Tapi paling seronok tu mungkin rekod video. Media archiving. Media archiving. Dia macam ni kita mengurus rekod yang digital. Contoh rekod digital macam mana? Yang file soft copy semua tu? Betul. Macam video selain material yang fizikal. Macam video satu, lepas tu ada apa tu yang filem punya tape tu. MOV? Movie semua tu. Macam tu. Dia ada cara penyimpanannya lah. Faham. Korang selalu guna software apa kalau dekat laptop? Kalau untuk budak-budak apa? Simple je. Rekod ni dia tak adalah macam setakat ni SEM 3 ni tak adalah ada software ni nak kena buat assignment ni kena ada software ni ke. Tak adalah. Tak ada. Apa satu projek silap, maafkan saya. Macam mana kau seimbangkan masa kau yang spend untuk club? Kau kan presiden kan? Macam mana kau bagi masa time management kau lah untuk akademik belajar dengan club tu? Sebab biasa orang jadi presiden club ni dia busy tu. Busy lain macam tu. Betul. Saya seimbangkan lah. Sama je macam dia lain sikit lah. Macam mula-mula saya masuk saya JK biasa IREC. Bezanya saya banyak engage dengan ni lah presiden-presiden lain. Banyak engage dengan MPP, dengan SMF. SMF. Dulu masa mula-mula masuk tu AJK jadi AJK apa? Dulu saya terus terang lah. Saya masuk satu. Saya tak buat apa-apa pun. Ya? Memang kata macam best juga masuk AJK ni, tak buat apa-apa lah. Waktu masuk semester 2. Semester 2 program ribbon tu. Kena jadi MC terus. Jadi MC? Jadi soalan apa tadi yang tanya? Misalnya seimbangkan masa tu. Betul. Macam mana? Time management. Okay. Biasanya lecturer record dia suka bagi assignment awal-awal. Memang tak last minute lah. Bagi macam week kedua dah ada assignment dah. Week 1 dah ada assignment dah bagi. Kalau yang subjek core lagi awal-awal dah minta macam contoh individual ataupun assignment. Week 3 dah kena hantar, week 4, week 5. Macam awal lah. Benda-benda semua dah settle awal. So jadi okey lah, kita boleh expect masa kita boleh susun betul jadual kita, betul tak? Betul. Memang sebenarnya tak mengganggu sangat pun dengan pembelajaran. Alhamdulillah lah. Dengan kerja-kerja persatuan. Dia yang jadi masalah kalau kita jadi presiden tapi kita tak kerti time management lah. Itu memang. Tapi setakat ni Alhamdulillah okey lah semua. Alhamdulillah. Sangat okey. Ni ahli-ahli jawatan kuasa pun semua okey kan? Okey, sangat membantu, sangat orang kata apa, memberi kerjasama lah. Alhamdulillah okey. Sebab cara kita rekrut budak-budak IREC ni, kita akan buat interview. Jadi dari mana sebenarnya kau tahu pasal course record management ni? Dari mana kau tahu? Daripada website ke, member ke? Sebenarnya tak tahu pun. Tak tahu? Sebenarnya
ambil course lain tu sebab nak lari je. Oh ya ke? Sebab masa tu office management, kalau kita ambil yang dia punya tu, dia punya orang kata apa? Degree? Degree, Aha. dia dah tak ada dah sebenarnya. Dia dah campur dengan business. Oh. So dia ada subjek yang dapat cut, tapi still kau kena still SEM 1. Macam kita orang, fakulti kita orang ada satu course tu. Nama dia Visual Culture Studies. Orang panggil VCS lah. So, VCS ni dulu zaman-zaman, bukan zaman-zaman lah, 2-3 tahun lepas ramai yang join. Tapi since course ni dah tak ramai sangat participant, tak ramai student yang masuk intake. Jadi course tu orang kata dibubarkan lah. And student-student yang apa? Daripada VCS tu student tu, contoh aku SEM 1 VCS ni. Lepas tu SEM depan dia nak bubarkan kan. Jadi budak-budak SEM 1 ni dia kena masuk course lain. Macam member aku dia masuk course foto media. Dia jadi bubar gitu je lah. Macam office management pun kena ni campur Dengan business lah. Apa sebab dia rasa tak ramai orang ni. Tak pasti lah. Tak Sebab dapat. kita orang lah tahu pun masa SEM 5 tu, kita orang masa diploma tak ada intern. Oh ya ke? So kita orang habis SEM 5 tu habis. 5 SEM saja. 5 SEM saja. Habis lepas tu macam masa pilih course tu aku fikir macam dulu aku ada kawan dekat Puncak Perdana, Serama tu. Saya aku dengar macam best dia punya kampus kecil. So macam aku kat Dungun dulu banyak jalan lah. Sebab kampus besar kan. College bapak jauh lah. Lepas tu nak pergi Fakulti. kelas tu, pergi fakulti kan. Jauh gila. Aku macam malas besar-besar. Kalau tak boleh je. Kalau tak yang sambung bisnes kat Palam lah. Sana besar Dungun? Dungun besar. Ada contoh daripada college nak ke fakulti tu berapa lama? Kalau jalan kaki boleh sampai 15 ke 20 minit lah. Lama tu. Jalan kaki. Kira 10 minit ke 10 ke 15 lah. 10-15. Jadi dekat Dungun biasa orang naik bas juga ah. Dia ada van. Ada van? Dia panggil van kunyit ni satu. Van kunyit? Kalau pergi kelas ke college ke kelas, dalam RM1 Kenapa kunyit? Sebab dia warna kuning. Oh ya. Dia macam dia van sekolah. Tapi dia macam kira diorang pandai kan, diorang buat duit tambahan macam diorang habis hantar budak-budak sekolah, lepas tu dia tolong budak universiti pergi kelas. Itu official UiTM punya ke ataupun saja orang luar yang buat bisnes kat situ? Tak ada orang luar. Macam kita orang sekarang dah ada korang pun ada juga yang Puncak Perdana Happy Ride. Tak ada. Korang tak ada. Macam kita orang sebab kita kecil tak perlu benda tu jalan kaki. Orang jalan 5 minit sampai dah fakulti kan. Kurang 5 minit. Tapi tahu Happy Ride tu kan? Tahu. Bayar RM5. Sebab Puncak Alam kan orang kata apa UiTM paling besar di Malaysia. Betul. Sebab masuk tu nak pergi atas Kasuarina pun jauh. Pernah pergi ya? Nak pergi kalau ada sukol. Sukol sekali kalau UCS? Itu UCS sekali. Kau masuk sukan apa masa tu? SEM ni tak masuk. Patutnya nak masuk. Masuk petang. Pentang. Tapi masa tu ada photoshoot cloud. Rasa tak lagi Presiden penting lah. Kena ada. Aduh. Tak dapat ada pergi selection dia. Selection dia buat kat Palam. Kalau tak boleh je nak pergi. Jadi selain program yang IRAC ni buat untuk dari segi kebajikan, keperhatian terhadap pelajar, charity ke, selain daripada macam anak yatim, bajikan pelajar yang apa tadi, gathering apa nama, yang meeting semua tu, Reborn. Reborn. Apa lagi aktiviti yang selain daripada bajikan pelajar apa semua tu lah? Selain sukan. Selain ada kebajikan pelajar. Sepatutnya semestinya ada satu program. Satu program yang kita sambut Hari Arsip Kebangsaan. Wow, menarik. Tapi program tu tak dapat dibuat sebab kita kena dapatkan tema dia daripada orang Arkip.
apa ni? Museum Arkib tu. Betul. Ah. Arkib negara tu kita kena dapatkan lah tema daripada diorang. Ah. Tapi tak dapat. Ah. Jadi program tu pun tak dapat dilaksanakan lah. Macam sebelum ni adalah program tu. Betul? Ah. Program ni dia setahun sekali sebab hari arkib antarabangsa kan sekali setahun je lah. So kalau program tu berlangsung, apa aktiviti dia? Macam sebelum ni saya tak pernah experience, tapi saya pernah baca lah diorang punya report. Diorang biasanya diorang akan panggil contoh tema sukan lah. Dia panggil tokoh sukan. Macam contoh keluarga Sidik. Keluarga Diorang Sidik, kan badminton. badminton. Diorang kan tokoh sukan kan. Kita akan minta diorang panggil diorang, minta persetujuan diorang untuk buat oral history. Dia macam bagi talk. Jadi bila bagi talk tu kita boleh rakam dia punya percakapan kan. Jadi itu dikira sebagai oral history lah. So itu antara salah satu program yang saya dengar. Sebab program sebelum saya baca diorang buat program dia berdasarkan dua. So first daripada club, maksudnya yang buat ni pelajar-pelajar buat program. Lepas tu second dia daripada lecturer yang buat program. Ada jugalah apa programnya yang daripada lecturer sendiri tu. Betul. Nak tanya, kalau contoh budak-budak apa ni, record management ni, apa contoh job scope dia orang nanti akan datang? Job scope diorang. Apa peluang pekerjaan dia orang yang ada lah? Sebabkan record ni dia meluas. Setiap jabatan, setiap Memang kerja kena ada lah. memang kena ada. Saya bagi satu lah. Satu jawatan diorang boleh dapat document controller. Document controller. Document First time controller. dengar role tu. Biasa kan management ni duduk department mana lah? Department management lah kan? Kalau company tu besar, company besar dia orang ada department sendiri. Dia orang ada kalau contoh company, dalam company kalau contoh record officer, dia akan duduk dalam apa ni orang kata, tempat penyimpanan record. Macam tempat file lah, tempat file senang cerita. Jadi sebenarnya kos ni bermain dengan banyak file lah. Betul. Kalau itu dia secara penyimpanan fizikal dia banyak main dengan file lah. So kau pernah ada pengalaman ke buat assignment file tebal-tebal? Setakat ni ada. Saya lepas media archiving memang saya main tebal ni. Ya. Buat apa nama, tesis ke apa? Tak, bukan tesis, dia macam group assignment je. Cuma Macam dia lawyer ke? Macam lawyer. Itulah nama macam lawyer, tapi itulah memang kalau tengok assignment memang tebal lah. Sekitar dia macam assignment tu kita selain daripada buat kertas tu kita kena buat record juga, kena buat video juga. Macam sen lepas aku punya group dia pasal seni rotan. Seni rotan. Jadi carilah video pasal seni rotan. Atau kita orang sendiri pergi museum seni craft. Waktu macam record apa ni, ada seni craft tangan, rotan semua. Banyak aktiviti. Seronok juga ni. Siapa masuk kos apa? Record management. Record management, yes, betul. Jadi kan, apa yang kau rasa bila sebuah syarikat ataupun company yang tak ada bahagian pengurusan maklumat, management? Kalau bagi aku biasa je. Sebab biasanya kalau diorang ni tak ditempatkan khususkan di tempat tempat sepatutnya diorang kerja, diorang biasanya akan masuk dekat administration juga. Admin. Sebab bahagian tu yang menguruskan file-file kan. Tapi sebenarnya kalau mana-mana kita pergi syarikat pun, company pun, memang management ni sangat-sangat penting lah kan. Betul. Sebab tu lah ramai juga yang masuk dalam kos tu. Jadi apa harapan ataupun apa yang kau nampak? Sebelum tu kau jadi presiden hanya berapa sem? 1 sem je?
Uh, untuk tak Dua. satu sesi. Satu sesi. Satu sesi kira 2 sem. 2 sem eh? Hmm. So, kalau kau jadi presiden ni kau kena setahun lah pegang jawatan tu. Betul, setahun. So, kali ni sem ke berapa pegang jawatan? Satu lah. Sepatutnya sem kedua. Sebab AGM start sem lepas. Pelantikan semua MT. Jadi sepatutnya start pada situ. Tapi sebab masa tu ada problem, pelantikan presiden budak sem 1. Problem Jadi, pula. Buat hal ke apa? Tak adalah. Sebenarnya okey je. Tapi masa tu koordinator, lecturer masa tu macam mana budak sem 1 yang bagi jadi presiden kan. Jadi macam takut budak tu pressure. Junior baru masuk. Dia baru junior baru nak masuk. adapt suasana. Betul, faham. Jadi, Tapi sebenarnya dia boleh pegang 2 sesi. Kira macam 2 tahun lah pegang. boleh eh? Berturut-turut. 2 Itu je tahun. maksimum. Kalau 2 tahun, dia daripada sem 1. Mungkin lah daripada sem 1 1. sampai intern lah. 2, 4. Yelah, sampai intern lah kan. Sampai intern. Ush, lama tu. Itu kalau ikut perlembagaan. Setiap persatuan dia ada perlembagaan. Yang perlembagaan ni macam mana kita rujuk lah. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi berat tak sebenarnya pegang jawatan presiden ni, macam kau ni? Sebenarnya berat. Tapi dia dimudahkan dengan adanya ahli-ahli lah. Okay lah. Terutama sekali MT lain. Betul. Kali kan Setuju. paling berat pun sebenarnya setiausaha. Ya Setiausaha sebab setiausaha dia banyak buat kertas kerja. Betul. Dia banyak buat surat. Diorang kena buat surat apa semua. Kalau kertas kerja, apa-apa yang diorang kena uruskan, diorang lah yang kena buat lah. Betul. Jadi bila jangkaan kau akan meletakkan jawatan tu? Sem ni lah. Sem ni? Sem ni last. Sem depan mungkin taruh jawatan rasanya. Dia tak nak dah. Tak. Jadi apa yang kau akan nampak pada kelab ni pada masa akan datang lah? Macam akan lebih maju ke, and student makin ramai, orang makin tahu, dapat lebih lagi exposure. Apa yang saya harapkan? Saya harapkan kelab IRIC ni terus maju. Dan saya nampaklah benda tu melalui AJK baru yang masuk. Biasa saya tengok diorang punya engagement sangat Semangat lah orang kata. sangat semangat lah. Diorang join, kita macam contoh kita panggil diorang untuk program ni, orang kata diorang okey, ataupun kita panggil volunteer untuk join program kan. Diorang macam cepat je lama masuk. Oh ya? Betul. Memang Selalu kalau buat program, ada ke limited untuk peserta? Macam program ni hanya terbuka untuk 20 orang pelajar saja, macam tu ada? Ada. Sebab contoh macam CSR, sebab kita dapatkan bas. Bas. Bila dapat bas mesti kita ada limit kan, berapa orang je boleh pergi. Jadi kat situ memang kena ada limit lah. Kalau tak, yang lebih tu nak naik siapa? Betul. Jadi susah lah kat situ. Jadi kalau program macam tu memang cepat lah penuh. Betul. Kalau program macam kita pergi keluar bantu orang, bantu orang tua ke, anak yatim ke, apa semua, memang cepat je lah orang berebut nak join. Bagus budak-budak record management ni. So apa tadi nak tanya? Lupa dah. Jadi kalau kau berminat nak tanya tentang kita orang punya creative motion design ke, ada apa-apa ke nak tanya tentang kos kami, kelab kita orang, boleh juga tanya. Sebenarnya saya nak tanya, uh, apa core motion design ni punya? Okay, baik. Sebenarnya creative motion design ni dia lebih kepada digital art ataupun buat motion, contoh macam video. Dia pakai dia pakai editor video. Dia edit 2D, dia bukan 3D. Jadi creative motion design maksudnya
dalam bahasa Melayu seni gerak kreatif. Gerak tu adalah video. Senang cerita video editor lah. And software yang kita orang selalu pakai, of course lah, Adobe After Effects. Tahu kan? Tahu. Adobe After Effects. And selalunya peluang pekerjaan kita orang, tahu tak kalau macam dalam iklan-iklan McD, advertising lah, video advertising kalau nampak kat billboard, Bukit Bintang ke apa ke, yang tu lah. Contoh kalau kita scroll TikTok lagi, adalah apa motion. Faham? Hmm. Oh, kiranya kos ni kalau skop kerjanya dia boleh jadi freelance lah. Betul. Freelance sangat-sangat banyak daripada motion. And kami pun nak juga luaskan lah. Macam dekat management ada social media ke? Sosial media. TikTok ke? Oh, ada. Club iRack tu? Ada. So, okay. Macam mana dia punya followers, marketing, apa semua okay? Alhamdulillah. Followers yang daripada IG, Facebook, TikTok. Facebook ada? Facebook ada juga. Tapi most active IG lah. Oh, IG. IG. Facebook, TikTok kurang sikit post. Tapi mostly memang IG lah. Sebab IG yang bagusnya pelajar-pelajar record yang dah alumni pun orang still stay follow, ambil tahu perkembangan iRack. Faham. Jadi dahaga tak? Kita borak panjang-panjang ni. Kita legak dah laga. Teruskan. Jadi kita sebenarnya borak panjang-panjang ni, aku sebenarnya haus tak? Haus kan. Haus juga. Jadi sebenarnya kita bolehlah minum air yang berada di dalam mata kita ni sambil kita borak sebelum kita ada sesi penutupan lepas ni lah. Baik. So air ni, tahu tak kedai air ni dekat mana? Kedai air ni dekat ni, kalau tahu dekat Eco Grander. Tahu Eco Grander? Tahu. Dekat belakang Texas tu. Tu. Oh, sempat ada lagi satu tempat dekat Green Hill. lah. Itu kedai yang sama lah tu kan? Oh, dia punya Dia punya owner pun sama. Oh. Owner dia bayar-bayar kita je. Kita pasal support orang muda cerita ni. Oh, kira dia macam branch yang berasingan lah. Macam-macam. Lagi satu saya nak tanya. Kalau okay, contoh tadi software yang motion creative design guna apa tadi? After Effects betul. Effects. Kalau benda-benda macam tu UiTM tanggung ke? Macam dia punya premium. Okay, macam software yang tu ada Adobe After Effects ni biasa dia ada license, betul tak? Dia kena berbayar. Jadi kalau student ni dia boleh juga nak guna orang kata apa studio atau lab untuk buat kerja dia orang ataupun assignment dia orang dekat lab. Jadi dekat lab tu dia dah memang ada subscription dah untuk student guna Adobe After Effects tu. Tapi biasalah student kan selalu buat kerja dia orang kat rumah, betul? Kat dalam bilik. Jadi selalunya dia orang pun download crack jugalah. Mana yang berduit tu maybe dia genuine. Jadi sebenarnya kita pun dah di penghujung podcast ini. Jadi awak nampak tak dekat perut saya ni ada apa? Oh, dari tadi saya tengok. Cantik betul lah. Cantik kan? Ini buat sendiri ni. Orang yang buat ni dia jahit. Dia daripada denim. Daripada denim ni dia jahit dengan batik. Dia buat sendiri. Jadilah bag. Sangat-sangat kreatif. Daripada Amy Craft. Kalau nak beli, bolehlah support. Oh. Sangat. Ini local produk. Local produk. Memang Budak grafik yang buat. Bag ni memang kukuh lah. Sebab saya pernah bawa laptop saya dalam ni. Okey je, Alhamdulillah. Boleh. Jadi itu saja perkongsian daripada saudara Hazrul Hakim yang daripada kos Record Management. Jadi terima kasih untuk Hakim, terima kasih untuk Kufi dan terima kasih Amy Craft dan terutama sekali kepada saudara saya Adam Harid iaitu sponsor kepada pinjam rumah ini. Salam dari kami podcast Budak UiTM.
Bye bye.